minta supaya Menteri Komunikasi supaya campur tangan dengan segera dalam hal ini supaya memastikan dan juga pihak PDRM. Ya, mohon maaf itu boleh dimohon maaf, tetapi ia masih lagi merupakan satu perkara yang menyentuh 3R. So Ready ya? Okey. Salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Sebelum saya memulakan sidang akhbar ini, saya minta Senator Lingeshwaran yang juga merupakan Timbalan Pengurusi Lembaga Wakaf Hindu untuk menunjukkan satu TikTok yang telah dimuat naik dalam akaun TikTok Era FM. Saya menerima TikTok ini pagi tadi daripada beberapa penganut-penganut beragama Hindu yang menarik perhatian saya terhadap video ini, dan saya sebagai ahli parlimen dan pengurusi Lembaga Wakaf Hindu terperanjat dan terkejut dengan video yang dimuat naik dalam akaun TikTok ini yang memperkecilkan, seolah-olah menghina sambutan Thaipusam, dan juga satu video yang amat tidak sensitif kepada masyarakat majmuk di negara kita. Tuan-tuan dan puan-puan tahu bahawa saya berulang kali telah memberi penekanan kepada kemajmukan, kemakmuran, kepada kedamaian yang kita nikmati dalam negara kita yang berbilang agama dan berbilang kaum. Dan saya mendapati bahawa Era FM yang selalu mempromosikan konsep satu Malaysia, konsep perpaduan, konsep Malaysia Madani, boleh mengambil video yang sangat tidak sensitif, dan jelas sekali kalau kita menonton video itu seolah-olah menghina penganut-penganut beragama Hindu dan juga memperkecilkan, mempersendakan sambutan Thaipusam yang diadakan baru-baru ini. Jadi saya bersama-sama dengan Senator Lingeshwaran, saya merupakan pengurusi Lembaga Wakaf Hindu Pulau Pinang, beliau merupakan Timbalan Pengurusi Lembaga Wakaf Hindu Pulau Pinang dan juga merupakan senator, menuntut supaya Era FM meminta maaf kepada orang ramai di atas video yang telah dimuat naik. Sungguh tidak sensitif. Saya kurang pasti sama ada mereka menyedari atau tidak perkara ini. Sudah tentu mereka perlu melihat kandungan itu sebelum memuat naik video itu. Kerajaan kita melalui Menteri Komunikasi telah berulang kali memberi penekanan kepada fakta bahawa bila kita memuat naik sesuatu kandungan dalam TikTok, kita perlu sensitif kepada isu 3R, race, religion dan royalty. Dan ini merupakan sesuatu yang amat tidak sensitif. Pertama, saya memohon dan menuntut supaya Era FM meminta maaf kepada penganut beragama Hindu di negara kita. Kedua, saya mohon dan menuntut kepada Menteri Multimedia dan Komunikasi supaya mengambil tindakan tegas terhadap semua yang dipaparkan dalam video TikTok itu, dan supaya mereka kalau boleh diminta untuk direhatkan, garden leave, sehingga perkara ini diselesaikan. Kita perlu sedar bahawa media massa, terutamanya televisyen dan radio, merupakan perantara di antara kerajaan dan juga masyarakat. Jadi saya sebagai ahli parlimen kerajaan di sini amat merasa hampa dan merasa duka cita kerana Era FM merupakan salah satu stesen radio yang sepatutnya membawa message Malaysia Madani kepada masyarakat. Bayangkan kalau ada sebuah radio yang memuat naik TikTok begini yang boleh memecah belahkan rakyat Malaysia yang berbilang kaum dan berbilang agama. Ramai yang menghubungi saya merasa marah, terutamanya penganut-penganut beragama Hindu,
saya di sini ingin menyatakan bahawa sebagai ahli parlimen dan juga sebagai seorang senator dan sebagai pengurusi dan timbalan pengurusi Lembaga Wakaf Hindu Pulau Pinang, kami menuntut supaya tindakan segera diambil oleh kerajaan terhadap radio Era FM, dan pada masa yang sama kami menuntut supaya Era FM memohon maaf kepada rakyat Malaysia terutamanya yang beragama Hindu di atas TikTok yang dimuat naik, dan saya mohon supaya TikTok itu diturunkan. Dan saya juga menuntut supaya Menteri Komunikasi mengambil tindakan tegas terhadap stesen radio ini dan juga terhadap individu-individu yang dipaparkan dalam TikTok tersebut. Sekian, terima kasih. Play it again. It's going on viral. Not sure where it comes from lah. Saya rasa staff Era FM yang share kat. Staff Era FM. Is Era FM. Era FM berlaku kat. We not sure. Tapi dia memang keluar. Saya rasa staff dari Era FM yang telah memuat naik kat Tom mana, dan ini telah dikongsikan secara viral di semua. But the video shows Era FM. It's Era FM. It's Era FM. Era FM. Era FM. Yeah. It's Era FM. It's Era FM. It's not Era FM. Era FM. Dia apa? I think sudah diturunkan. Okay, never mind. Doesn't matter. I think Kementerian Perpaduan should make. Kita juga mohon supaya Kementerian Perpaduan masuk campur. Saya di sini dua perkara. Satu, memang saya merupakan pengurusi Lembaga Wakaf Hindu Pulau Pinang. Pada masa yang sama, saya juga merupakan ahli parlimen kerajaan. Jadi saya sekarang dipersoal kenapa sebuah radio yang merupakan perantara yang sepatutnya membawa mesej perpaduan, kesamaan, konsep Malaysia Madani yang diterapkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, memuat naik sesuatu video yang amat tidak sensitif. So kenapa? Jadi saya terpaksa memperjelaskan perkara ini dan mempertahankan. Jadi saya pada masa yang sama ingin menuntut supaya tindakan tegas diambil, dan saya tertanya-tanya, takkan mereka tidak melihat kandungan TikTok itu sebelum memuat naik kandungan TikTok? Kerana ia jelas sekali memperkecilkan dan menghina, kontensnya merupakan satu penghinaan terhadap sambutan Thaipusam, dan secara amnya satu penghinaan terhadap penganut-penganut agama Hindu yang baru-baru ini sahaja meraihkan ataupun melalui majlis perayaan Thaipusam di Batu Kes dan di beberapa tempat yang lain. Okey. So kalau itu sajalah, dan minta supaya Menteri Komunikasi supaya campur tangan dengan segera dalam hal ini supaya memastikan, dan juga pihak PDRM. Ya, mohon maaf itu boleh dimohon maaf, tetapi ia masih lagi merupakan satu perkara yang menyentuh 3R. So terserahlah kepada PDRM untuk mengambil tindakan yang selanjutnya jika perlu. Terima kasih. Salam perpaduan. Salam Malaysia Madani. Ya, hold the thing. Bring it nearer, bring it nearer. Bro, snap picture. Snap it. Okay, terima kasih. Thank you. Tak, pagi ini saja kami melihat video ini kat orang dah viral kat semua orang. It's gone viral already. Thank you very much. Terima kasih. Terima kasih.